Sebarang tindakan atau hukuman terhadap skuad Harimau Malaya dan Kelab Liga Malaysia hanya akan diputuskan selepas semua proses undang-undang selesai, dengan tarikh akhir rayuan ditetapkan sehingga 31 Mac 2026. AFC menegaskan keputusan penuh perlu diterima daripada FIFA sebelum sebarang langkah diambil, termasuk berkaitan pemain warisan yang digantung. Ketika ini, FAM sedang meneruskan proses rayuan terhadap keputusan Jawatankuasa Tata Tertib FIFA yang mengenakan denda dan penggantungan 7 pemain warisan Malaysia, susulan isu dokumentasi serta pendaftaran pemain. Proses rayuan itu dijangka melalui Jawatankuasa Rayuan FIFA dan seterusnya Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS sebelum AFC membuat keputusan muktamad. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.